Bila dah ada sel queen ni, ini menandakan lebah tu dia nak. Ramai yang tanya saya, macam mana kita nak tahu lebah Apis florea ni dia dah ada madu ke belum? Untuk lebah Apis florea ni, nak tak nak kita kena tengok bahagian atas dia. Contoh, macam ni, kita selak seslow. Tolak seslow. Tolak. And then, kita tengok ada madu tak? Macam ni dia ada lah. Tak berapa nak ada tak ada. Okey, kalau kita nampak kat sini, dia ada sel queen. Nampak tak? Bila dah ada sel queen ni, ini menandakan lebah tu dia nak swarming ataupun berpindah. Untuk swarming ni, dia takkan pindah ke semuanya. Dia akan berpindah maybe dalam 50% macam tu lah. Dia akan, contohlah, queen yang lama ni akan berpindah ke tempat lain. Dia akan bawa koloni-koloni ni. Tapi dia tak bawa penuh lah. So, dia akan tinggalkan queen baharu yang dekat sini lah, sarang yang lama ni. Okey, untuk sel queen ni, dia mesti akan memanjang macam ni. Dia mesti ke bawah. Kalau sel lebah jantan, dia akan menghadap ke depan. Untuk lebah lain pun sama, Apis mellifera ke, Apis cerana ke, ataupun Apis dorsata ke, dia sama juga. Kalau queen mesti ke bawah, kalau sel yang biasa mesti ke depan. Itu saja. Okey, so kita dah selesai. Kita dapat bergambar dengan tuan rumah. So ada apa-apa ucapan? Terima kasih Pak Long, tolong selesaikan masalah kami dengan lebah ni. Alhamdulillah ada Pak Long tolong selamatkan lebah ni. Okey, terima kasih. Okey.